Kadang kita memang risaulah nak memilih pasangan, takut tersalah pilih pasangan. Tapi itu normal. Normal lah kan kita rasa ragu-ragu, kita ada rasa curiga dalam memilih pasangan. Itu memang kena ada lah. Kita jangan terima segala-gala, siapa-siapa yang nak datang kat kita, kita terima je. Tak, kita tetap kena memilih dan juga menapis yang terbaik. Sebab itulah dekat dalam Tirjana.my sendiri kita ada sediakan sistem tapisan untuk calon-calon kat dalam ni, untuk menapis di peringkat awal lah calon yang macam mana yang nak didekati, calon macam mana yang dia nak yang berkenan. Gunalah tapisan kriteria asas tu, manfaatkan sepenuhnya, dan juga mudahlah untuk anda mencari mana yang lebih sesuai, mana yang patut anda kedepankan lah, mana yang patut anda pilih, mana yang patut anda ta'aruf dengan lebih lanjut lagi. Yang penting kena betulkan niat tu dari awal. Cari pasangan ni bukan ikut trend, tapi memang niat kita kerana Allah SWT, nak bina rumah tangga yang halal, nak hidup aman bahagia dunia dan juga akhirat. Jadi kena usaha kenal setiap hari. Kenal banyak calon dalam Tirjana.my tu, kemudian tapis pilih yang terbaik. Sebab apa, bahagia tu tak jauh mana, cuma kita je mungkin tak mulakan langkah yang serius untuk mencapai bahagia tu. Jom sekarang Tirjana.my.